Dah, mata'ul ghurur, harta yang telah menipu kita. Kerana harta dunia ni bukan harta kita. Harta sebenar kita Allah akan bagi di dalam syurga. Betul tak? Harta Allah dah ambil balik. Ada sekarang harta pinjaman. Dalilnya bila kita ayah kita mati, nak tanah tu boleh ke kita pula? Kita mati boleh ke anak pula? Pinjam. Last kali Allah ambil balik semua. Tu. Tapi pinjam pun action dah. Hodoh. Baru pakai Viva tak berhenti masjid. Tok bila Allahu Akbar dah mari. Lalu saja, pagi lalu sekali masuk OP, petang lalu sekali balik OP. Lalu kot depan masjid. Singgah tak ada masa. Sibuk. Samsung dah baru pakai Viva. Belum Viva Elite. Betul tak? Dah macam mana? Baru pakai kereta kecil je. Dah sembahyang tu. Ini masalah. Pasal apa? Pasal action dengan barang pinjam. Tuang sakit hati tengok. Kita pinjam barang tuang dia, lepas tu kita buat act depan tuang dia. Tuang dia bengang tengok.